ikut. Salah dah tu. Tu niat dah salah dah tu. Jalan daripada nak balik rumah Pak Ngah tu nak kata jauh sangat tak, dekat sangat pun tak. Kira sedang-sedang. Kira malam dengan rasa menanti nak balik tu rasa jauh lah. Sebelum kau cerita pasal balik, kan kita cakap embun tu kan. Apa yang membuat, kau ingat tak apa yang membuatkan kita, aku nak test lah ingatan kau ni. Apa yang membuatkan kau dengan aku tergamam bila keluar pada rumah Pak Ngah? Apa Embun selalu daripada pokok. Betul. You duk. Takkan kau tak ingat? Fun fact, tak ada pokok kat situ. Punya clear masalahnya. Pokok dekat belakang rumah, bukan atas bumbung. Selalu kan macam bumbung yang ada embun mesti ada pokok. Ada bumbung sini. Ni pokok tak ada. Kosong. Betul aku macam hujan pun. Kejap. Wish. Macam mana? Masa keluar tak aku ngah. Dia dah Dia dah. Masa nak balik tu hati rasa tak sedap dah. Sini pun dah kacau mesti ikut balik tau. Lepas tu masa nak balik tu mula-mula ini yang Faris cerita Faris buat motor kan. Sebelum tu aku dulu. Buat motor? Bukan. Cerita ni aku dulu. Okey. Dia macam ni. Ingat tak sebelum kita jalan kita nampak apa? Ayam. Aku tu. Ayam kan? Aku tu. Ayam betul? Hampa dah pergi dah. Hampa dah pergi. Lepas tu aku start lah motor dengan Faris. Motor biasalah. Suluh lah pekarangan rumah Pak Ngah tu. Tapi aku pelik. Pak Ngah hari pertama dia tak hantar kita keluar. Tapi hari kedua dia ikut. Dia tak cakap dengan geng-geng kereta. Dia cakap dengan aku dengan Faris. Hati-hati nah. Dia cakap aku. Dia seolah-olah tahu tau. Tak apalah. Okay. Geng tadi tak pandang langsung kan? Kereta tak pandang. Macam tu? Tak apa. Satu. Lepas tu masa start tu macam tersuluh lah dekat depan rumah Pak Ngah. Aku nampak ayam. Ni bukan lawak dah. Ayam ya? Ayam kepala dia saja besar ni. Warna koko nak kuning. Aku cakap kat Faris, Faris besar ayam Pak Ngah ni. Faris tengok aku macam ayam benar. Ni pasal apa? Mana ada ayam? Tak ada ayam. Aku pergi depan ayam aku kata. Pergi depan. Tak ada. Aku cakap dia dah salah aku kan. Tak apa, aku jalan. Okey, aku cerita part aku dulu lah. Sebab part hang, kita sekarang ni dah bagi 2 part. Okey, part naik part motor. Kereta, part motor. Dua-dua kena. Part naik motor. Aku cerita sedikit, kau masuk kereta, aku masuk motor balik. Okey, dia ada dua cerita guys. Motor, kereta. Okey, cerita pasal geng motor dulu. Okey, aku dengan Faris jalan lah. So, kita orang gelap. So, geng-geng Zai ni kereta, korang pergi dulu. Betul. Orang tinggal kita orang. Jauh. Tak apa, korang tinggal. Kita orang nak harapkan dah lampu satu pun tak ada. Tapi aku buat slow lah masa tu. Tak apalah. So si Faris ni dia bawa motor, aku di belakang. And aku pun lagi lah aku cerita yang tu Okay, bawa motor tu. Sebenarnya masa datang tu bukan aku kan naik motor kan. Faris. Faris dengan Adam aku rasa. Masa balik tu aku yang nak ikut. Okey, tak apa. Bawa motor. Aku potong kau rasa sebab kita orang nak cahaya lampu kereta kau. Macam tu lah. Aku potong-potong kau. Laju lah bawa masa tu. Laju. Okey. Kita bawa lah. Bawa motor. Aku ni gatal tangan. Aku pergi record. Aku record and Alhamdulillah ada satu footage ya. Footage nanti cameraman masukkan. Okey. Aku cerita part aku dulu lah. Pak motor Sila. Okey, pak motor. Okey, kita orang bawa motor. Potong si Zai. Potong kau lah. Kau pasal aku potong kau. Potong. Tak apa lah. Si Pagi cakap dekat side mirror motor. Salah jalan ni. Termasuk salah jalan. Simpang. Salah simpang. Masuk simpang tu dia salah. Dia U-turn balik. Masa di U-turn tu dia kata kat aku dia bau bangkai yang sangat-sangat busuk. Dia bau bangkai betul-betul. Aku rasa itulah opening sebenarnya. Okey, sebab masa tu aku ikut sekali. Kau ikut. Okey. Tak apalah. Hang pun rapat juga tak silap aku. Bila kami salah, kami U-turn. Dia salah, kami salah juga. Ikut member. Ikut member bukan tak jalan. Lepas tu kayak pusing. Pusing-pusing kami pergi jalan straight balik. Di Simpang 3 lah. Macam nak tunjuk kampung Simpang 3. Keluar balik lah. Bila keluar balik, kami nampak lah side mirror. Masalahnya kami tak nampak hang masuk. Kami nampak hang duk pusing macam orang bodoh. Duk pusing kau tahu, duk merry-go-round. Aku macam
Bila? Petang apa Kita ni? tak pusing ke no? Dari korang. Lepas pada tu kami jalan straight. Hampa dah tak ada. Selu. Tu cerita lu. Yang tu dia cerita agak Sama. tu. Yang bangkai tu dekat ni tak? Temple tu tak? Bukan. Bangkai dekat. Temple tu keras. Memang tapak tu keras. Banyak Kami pula temple. lalu. Pukul berapa kita lalu? Pukul 1 lah. Satu lebih kat aku dua. Aku dua berani lah. Kata ada lampu tak apa. Bau bangkai. So aku pelik. Benda ni kami tak tahu apa. Okay. Dia bau bangkai. Aku tak bau. Aku still dengan record aku. Still record. Record. Macam tak ada apa ni kan. Tutup lah. Buang habis bateri lah aku record. Okay tak apa. Aku record. Aku padam. Lepas tu teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Nampak tak bila kita diterangi oleh lampu jalan yang 500 meter satu. 1 kilometer satu. Betul. Satu tu pula dia bukan dua belah jalan. Satu sebelah jalannya. Kat situ hujan dia. Banyak himpunan rumput-rumput daun-daun kering. Jerami kering. Betul aku cakap. Aku nampak benda tu macam jerami. Tapi sebenarnya kalau bila masa aku pergi dekat, sebenarnya dia ada satu figure makhluk menyerupai manusia. Betul. Dia bertinggi macam ni. Betul aku kena. Tapi alhamdulillah aku tak nampak muka. Bila aku tengok tu aku diam. Aku reling mata dekat kat atas pula. Atas pokok pula satu. Dia macam mana tau geng? Dia macam orang nak kata apa? Figure macam manusia. And dia besar. Berbulu. Darah banyak ni. Tak apa. Kat situ aku macam wish. Diam lah. Sebab Faris pun diam. Inilah dah nampak juga. Faris diam. Okay. So part-part kawan-kawan kita lagi kita cerita time lah dan kita post mata. Okay. Habis part tu sampai. And hang pun sampai. Tapi hang sampai dulu ke kami sampai dulu? Hampa sampai dulu. Kami sampai dulu, hang pun sampai. Okay. Time tu aku tengok semua okey. Tetapi kenapa video kali ni aku ajak hang? Disebabkan masa aku nampak semua orang okey, mata hang jadi kecil. Hang I bet hang bapak tu baik. Gila kenalan tu. Lepas tu kita kemas-kemas diri, tukar baju, kan, mandi apa. Aku rasa macam tak ada pos motor malam tu. Dia bukan sesi perempuan tu, dia sesi bercerita. Sesi bercerita, okey. Tiba-tiba kita semua bercerita. Duduk satu bulat tu. Satu bulat. Syam masa tu. So kita pusing cerita semua. Hang nak mula siapa dulu POV? Mula-mula siapa dia? Okey, siapa yang buka cerita dulu? Aku rasa aku dengan Faris buka cerita dulu. Lepas hang dengan Faris tu baru aku rasa. Okey, rupanya Faris dia diam. Sebab dia nampak seolah-olah dia aku lupa atas motor dia kata kat aku, Syah, janganlah suluh-suluh aku. Padahal masa dia cakap suluh tu, masalah dia cakap suluh tu, aku dah tak pegang phone. Aku dah terketak dah kat belakang. Dia kata masa dia bawa motor, dia nampak macam satu muka. Muka tak berfizik orang kata. Kira muka tak berwajah. Muka tak berwajah. Tak ada semua. Macam makcik karipap lah. Diorang free lah. Kan? Sini yang penting buka oksigen lah. Sini tak ada. Tak laku orang tak makan kelipat ni. Tak kelipat. Sini KL. Orang makan daging donat ni. Tak apa lah. Dia kata gitu orang tak. Dia kata ada muka cahaya. Aku rasa kari kena tu je kot no. Dia kena tu. Dia kena tu je. Okay. Pusing kat kau, aku cerita lah yang aku nampak benda-benda tu kan. Tapi seram lah. Okay. Kita pusing cerita. Pusing, aku buka cerita. Hampa kereta macam mana tak kenal apa ke? Geng-geng mereka kata diam. Lepas tu aku cakap lah, hampa kenapa lambat? Dia. Buka cerita.
Aku pas dah. Okay, kami boleh lambat tu. Masa aku rasa titik kejadian untuk kisah seram malam tu sebelum untuk nampak benda tu masa dekat simpang, salah simpang. Sebab masalahnya cameraman kami yang orang kampung situ pun dia tak tahu jalan tau. Tu masalah dia. Kalau kami sesat dia pun sesat bang. So kami ikut motor sebab kami nak bagi dia orang cakap apa? Lampu. Lampu malap. Dia salah masuk simpang, kami pun salah masuk simpang. Macam cakap tadi, kami pusing sekali je. Tapi dia pun nampak dekat cermin kami pusing kali-kali. Banyak apa pusing sekali kan? Sekali je.